Oh dia. Oh. Alhamdulillah. On. Oh. On. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Macam biasa hari ni aku dah balik kampung. Okay, so aku balik ni cuti di Pavali. Tapi pun time dah lambat dah ni, kat pukul 9 baru turun. Terjaga lambat pula hari ni. Okay, hari ni aku masih ada di sekitar kawasan Bukit Merah di Kampung Selamat. Kawasan Bukit Merah, kalau tengok. Okay, dapat cerita tadi sampai dia dah tengah duk casting. Dia kata ada Toman. Kita try lah tengok macam mana dulu kan. Harap-harap masih diberikan kesempatan lagi untuk strike hari ni. Dan semoga ada hasil yang baik, hasil manis-manis. Okay, pada yang belum subscribe channel aku, jangan lupa like, share dan subscribe. Dan pada yang dah subscribe, terima kasih banyak. Okay, ingat rezeki Allah punya, kita usaha saja untuk cari dia. Okey, jom kita pergi mancing. Dah lambat dah ni. Harap-harap ada hari ni manis-manis. Okey, Assalamualaikum. Okey geng, kita try spot hari tu dulu. Wah, tahu kuat dah kan. Tapi kali ni ayam naik sikit dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Hai, backlash dengan aku tak boleh dipisahkan lah. Okey, kita sambung lah. Oh geng, alhamdulillah. Pagi ini alhamdulillah. Noh cari ni. Telok lagi. Okay, ya. Okay, lagi saya tambung. The next morning. Dan selamat pagi semua. Okey, hari ni aku dah balik di kampung lagi. Alright, seperti yang lalu apa tengok, aku hari ni duduk tempat lain sikit. Hari ni aku boating kat TBM Kampung Selamat setelah lama tak turun. Okey, jadi sedia maklum hari tu cuaca kering, ayat tasik pun kering. Okey, hari ni sebulan lebih ni hujan. Okey, kalau tengok lokasi tu dia, kalau tengok ayak dah penuh, rumput-rumput banyak, apa semua, teratai banyak. Alright, mungkin boleh jadi
harap-harap boleh jadilah sarang-sarang untuk target kita ni. Okey, kita target macam biasalah, target haruan, target toman. Kalau ada haruan lah. Dan kali ni aku tak berkeseorangan, aku bertiga seperti biasa. Tekong kita, adik aku lah. Okey, Strike Mat channel. Okay, jangan lupa like, share dengan subscribe channel dia. Alright. Dan kawan adik aku Fakrul. Okey, kami bertiga kan aku harap semoga hari ni kami masih lagi diberi kesempatan untuk dapatkan strike dan hasil yang baik. Dan jangan lupa ingat rezeki Allah punya, kita usaha saja untuk cari dia. Jom tanpa membuang masa lagi, kita start casting dulu. Okey, Assalamualaikum. Kalau dekat tu dia tu. Kacau mari tu. Boh. Nak menguruskan yang datang. Pisau tak bawa Ahmad tu. Ha? Pisau pun tak bawa. Macam ada anak-anak lah ni. Dia melompat merah ni. Boleh tahan bau. Semua. Pada pun. Fish on dah adik aku. Aku balas tak lekat. Boleh adik aku. Haruan. Haruan ke toman? Toman boboy. Kan kau tadi buka siap. Lupa. Dah sikit je. Tak tahu mana sikit buka. Alhamdulillah. Respect pada dia. Dia ada guys, dia ada. Alright, daripada adik aku. Aku balas mula aku kalut sangat. Terus terlepas kat dah. Cuba angkat sikit. Fakrul makan pula. Lagi. Fikir adik aku. Dia toman bujang geng. Toman bujang toman bujang. Kita terima. Penting toman. Saya dah kerja. Tu ada tu lagi betul apa? Toman adikku. Saiz okey dah tu. Daripada tak ada kan. On SP. Aku tadi dah on SP. Dah lah aku kalut. Ambil. Miau. Boleh kat adikku. Dia. Alright. Nama dah tak siap bujang. Tu dia. Toman daripada adikku. Okay. Alright. Cun color. Cantik lagi.
Tak bergaduh lagi. Baik lagi. Tengah baik lagi. Alright. Jadi kita sambung. Okey. Okay, kita release. Bye bye. On. Ada kayu tentu. Okey lepas. Alhamdulillah. Pam yang ni dok. Oi. Besar apa? Saya Rumput. Rumput dia biar rumput. Oh, jangan sangkut. Jangan. Sangkut aduh. Oh, sudah. Pa. Mat guru dek bawah mat. Ui, jangan. Oh, tu rumput. Tahu. Tak ada dah. Oi. Satu dua. Rumput. Hati-hati lagi patah lagi tu. Ya. Oh, tu dah. Ui, lihat. Jangan pandai kan. Ui, kepala cantik. Oh. Jangan ambil dah naik atas. Okey, elok. Ambil naik atas. Elok. Oh, Ha. Kepala yang ni. Dia melupak. Aduh, jangan. Oh, patah dulu ni. Saya ho. Saya. Elok. Mantap. Alhamdulillah. Oh, rekod. Ha? Rekod. Pepel. Oh, Solid. Solid hook dua-dua. Kejap. Beri buah. baik dia keluar lah dok ni. Oh. Hijau. Gemuk. Tu. Ni kalau hijau hitam tu tak ada. Gemuk pendek. Oh. Nak hijau purple. Hijau purple, hitam, Hijau, purple, putih. Hitam putih. Ni lah geng. Satu hook solid ya. Alhamdulillah. Belajar ni 2025 dah lama ni geng. Oh. kau ni. Alhamdulillah. Ni geng ha. Macam biasa kita guna kita punya jangfrog keramat kita. Drift JF berapa? JF 60. Buang tu kepala ni. Cabut tu. Okey, tadi kita sambung Kita ni dulu. Okey geng. Dah selesai kita gambar. Banyak kutu. Jom kita kasih release dulu. Okey, thank you boy. Jumpa lagi nanti. Kasih dulu sikit. Sabar. Jangan pusing. Okey, bye bye. Alhamdulillah. Yeah. Jom kita sambung. Ini. Okey geng. Dah selesai kita gambar. Banyak betul. Kita kasih release dulu. Thank you boy. Jumpa lagi nanti. Sabar. Buka grip tu. Tembui. Okay. Thank you for the fight. Yeah. Dia. Sok. Lelo. Ini naik bola. Pelan-pelan.
Oh, cik gila masuk. Sok makan dulu. Yang naik tu bosok. Itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walah. Jaya juga. Walah. Dia aku buat main ni. Alhamdulillah. Anda malas tu. Tengok kau anda malas tu. Ya, member adikku berjaya juga. Okey. Hari ni semua merasa seorang sekor. Oh, ya. Oh, ya. Kalau cantik tengok purple dah colour dah. Ui, terlepas. Haram dia. Kita sama. Dayu. Terlepas. Tapi ada. Alright. Okay, kita bergambar dulu. Jadi kita sambung. Kita review balik geng. Macam biasalah. Alright. Okay. Bye. Okay. Sure. Okay, bye bye. Sekejap. Dia belok kat bawah ni. Jaya sampai ke lokasi. Ha? Dah kita keluar Jaya sampai ke lokasi.
duduk ya. Tak percaya nampaknya. Oh, berjaya kita mendaratkan sampan kali ni. Haha. Sebelagak sekejap oh. Itu pun jenis terkekeh. Alright geng, saya kita sambung. Okey geng. Kita dah naik terdarat. Pukul 1. Penat. Berjaya mendaratkan sampan dan mendaratkan juga seekor teman. Dilupakan juga adikku Ahmad kawan dia Fakrul. Last minute nya naik juga, semua tak kumpul. Dan aku belajar ilmu baru hari ni, belajar bawa sampan hari ni. Semua ni tak pernah bawa. Dekat-dekat berani ya, jauh mungkin tak berani kot. Okay, Alhamdulillah lah, masih lagi diberi kesempatan untuk strike. Cuma mungkin murung sikit lah. Jamprok favorite aku lah, letup tali ikan balah. Okay, ingat sampai dekat tujuan aku hari ni. Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah kerana masih lagi memberikan kesempatan untuk strike hari ni. Semoga InsyaAllah trip akan datang mungkin ada strike yang lebih baik. Okay. Penat. Okay, pada yang dah subscribe channel aku, terima kasih. Pada yang belum, jangan lupa like dan share serta subscribe channel aku. Okay, kita berjumpa lagi dalam video akan datang. Okay, ingat rezeki Allah ya, kita usaha saja untuk mencarinya. Okay, jumpa lagi nanti. Assalamualaikum, bye bye.